Jadi mudah-mudahan saya dapat istiqamah beramal dengan Sayyidul Istighfar. Jadi Sayyidul Istighfar ini bacalah lepas maghrib, lepas subuh. Kenapa lepas maghrib? Kerana ia bermula malam, itu maghrib. Kenapa kena baca lepas subuh? Kerana bermulanya siang itu selepas subuh. Jadi bacalah. Tak boleh 3 kali, bacalah sekali. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqatani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika, mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Siapa baca malam ni, sebelum subuh nanti Allah matikan dia. Nabi kata dia penghuni syurga. Siapa baca pagi esok, sebelum maghrib tu dia mati. Zuhur nanti dia mati. Dalam waktu siang tu dia mati. Nabi kata dia tu ahli syurga. Mudah-mudahan kalau kita mati, janji Nabi tu kita dapat masuk syurga. Bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala.